Assalamualaikum guys, selamat pagi. Alright, so hari ni adalah hari yang kedua. Kami akan bergerak daripada Patalong terus tembak menuju ke Bangkok ke mana? Ke Ratchaburi. So perjalanan mengambil masa lebih kurang dalam 10 ke 11 jam. Tengok speed macam mana lah. Tapi sekarang ni tak boleh nak laju. Speed trap merata-rata. So kita akan maintain speed lebih kurang dalam 100 ke 110 macam tu lah untuk pagi ni. Sebab nanti akan kena. Ramai yang rider Malaysia dah kena speed trap. Alright, so kita akan bergerak lah menuju ke Ratchaburi Mall kah. Okay guys, korang tengok ni. Dulu pun kita lalu sini pun berkabus, awan nano. Kabus. Kira seronok lah perkampungan ni. Tiap-tiap pagi mesti berkabus. Nampak? Sebab tadi daripada jauh, daripada jauh tadi kita orang nampak sinilah, area sinilah dia punya ni awan nano. Kabus jadi. So pagi ni dah mulai sejuk. Tak tahu lah sampai atas-atas lah, sampai Bangkok lah, sampai Ratchaburi. Kalau sejuk lagi confirm lah dekat Laos, dekat Botan tu lagi lah menggigil kan. Kata mall kita Pun ni pun sejuk. Okay guys, alhamdulillah kita dah sampai 200 km tempat minyak. Sebab T-Max boleh pergi 200 je. Lepas ni kena racun abang T-Max lah, pakai motor touring. Okay, kita nak bergerak ke 200 kilo lagi. Setiap 200 kita akan top up minyak lah. Right, jom kita nak bergerak menuju ke Ratchaburi Mall kita. Oh, langit biru guys. Langit biru. Udara pun dah sejuk. Kau okey tak? Okey? Tak ngantuk ke? Orang lain semua tinggi-tinggi. Kau seorang rendah. Tahun depan kena tukar motor. Accident ke apa ni? Oh, speed trap. Speed trap guys. Pak tu dia menggunakan kamera atas tu. Siapa laju kena lah. Sebab tadi kita dah nampak ada kamera. Korang nampak tiang kan? Korang lihat nampak tiang kat atas tu, slow lah. Sebab bila korang melintas je dekat situ dia akan tembak. Okay, kita dah sampai kat Chumpon. Jam tepat pukul 12.11. Kita nak pergi ke Kunsarai. Kita nak makan kat Kunsarai. Alright, ada mall kita. Alhamdulillah guys, kita dah sampai Kunsarai. Allah Akbar. 12.20. Cepat. Ngam-ngam makan tengah hari. Ngam-ngam makan tengah hari. Relax jap, itu kita jamak. Alhamdulillah sampai dah Kunsarai. Kunsarai ni makanan ni okey lah, sedap lah sikit daripada ni. Belakang. Pakai sana jauh. Alhamdulillah sampai dah kita Kunsarai. Kita nak berehat sekejap kat sini. Nanti kita sama balik Alright. Alamak yang beli kat Thailand je lepas ni. Ada apa lagi? Aku betul ya. Buat kata. Boleh ada dia beli kotak. Boleh. Tak masalah. Lagi sampai betul lah. Kang Iso member dia dekat dia. Aduh, alhamdulillah guys, settle dah masalah.
tayar aku kena skru. Nasib baik Abang Timek perasan. Aku pun cek tadi. Tu dia ada skru. So pakai yang skru plastik tu tak lepas. Terpaksa pakai cacing lah. Okey, kita nak bergerak menuju ke Surau. Kita nak jamak dekat 2 jam daripada sini lah. Daripada Kunsarai ni nak menuju ke Surau tu 2 jam. So nanti balik lah, baru aku akan tukar dekat apa ni, tukar dekat Kangkang tanpa dalam. Okay, chip dah bergerak. Jom. Bismillahirrahmanirrahim. Patutlah masa kona tadi aku kona, dia rasa mengempor sikit macam ni lah. Macam tu. Macam ni, ngempor sikit. Aku cakap apa ke hair ni aku cakap kan. Aku ingat jalan. Kali cek tayar rupanya. Alhamdulillah lah, settle dah masalah yang pertama. Semoga Allah memudahkan urusan kami semua, gerak menuju ke Laos pergi dan balik. Amin amin rabbal alamin. Alright, jom kita bergerak menuju ke Ratchaburi atau mau kita mau Larah. Tu dia burung emas. Dah berapa tahun dah burung emas ni. Jom kita bergerak. Alright guys, kita nak berhenti solat kejap. Ni adalah R&R yang baru tu. Yang dulu aku nak pergi Cambodia kan, kita orang check in rehat kat sini lah. Sini complete, surau dia semua ada kat situ, complete set je tu. Bukan. Ni surau situ boleh tak? Parking situ. Sana lah surau. Hanya Alhamdulillah. Okey. Nampak tu tandanya dah mengantuk. Jomlah kita solat dulu jemaah, itu kita sambung balik Right. Bengnya dia. Alright, okay guys, kita nak bergerak dah menuju ke Ratchaburi. So jam sekarang tepat pukul 6.26. Bismillahirrahmanirrahim. So kita dah berpecah dengan grup. Kita buat 2 grup. Satu grup dekat belakang. Continue Satu for grup 47 kilometers. kita lah. Alright, so perjalanan lagi 2 jam tu. Sekarang dah pukul 6.26, 7.26, 8.26 baru kita sampai ke Ratchaburi. 2 jam 14 minit 143 143 2 jam ke mah? Tak tumpah rasanya. Alright, so lepas kita solat tadi, kita teruskan perjalanan menuju ke sini lah. So sekarang ni kita dah berada di Mek Long. Susun nak ke Mek Long, Bangkok. Depan ni masuk kanan Mek Long. Tapi kita akan terus lah menuju ke Ratchaburi. Right, so video aku kali ni aku tak ada buat macam panjang sangat, supaya nanti korang bosan. Dan aku nak senang, aku nak edit. Cuma aku bagi info-info yang menarik je lah. Mungkin kita akan lama sikit nanti dekat Laos lah. Alright, jom Mau Larah. Alright guys, kita dah dah malam dah ni. Mungkin dekat GoPro nampak macam terang lagi kan. Jam tepat pukul 7.16 ke mah? 7.16. Lagi lebih kurang dalam 47 minit. 47 minit kita akan sampai ke destinasi lah, hotel lah. Alright, jom Mau Larah. Alhamdulillah guys, kita dah nak sampai dah. Lebih kurang dalam berapa minit? 12 minit lagi. 12 minit lagi korang. Tapi jalan korang tengok lah, barai.
Parai kau-kau. Minyak minyak penuh. Last isi tadi dekat mana? Aku dah lupa dah. Sebelum masuk Bangkok tadi, sebelum dekat Mek Long tadi. So isi kat situ. Setakat ni totally last isi kat situ tadi lebih kurang dalam 1,200 apa? 400. 1,400. Totally daripada Patalong nak sampai ke sini 1,400 minyak. Tu banyak lagi tu. So besok punya cerita lah nak top up kan. Untuk hari ni saja 1,400. Jadi kalau kata Koma nak buat ride macam ni, Koma buat kiraan macam mana? Wow, gravel. Koma buat kiraan macam mana tau? Koma buat sehari 2,000. Itulah duit makan, itulah duit minyak. Anggaran sehari 2,000. 2,000 Thai lah, bukan duit Malaysia. Alright, okay, jom. Mau lah kah? Alhamdulillah. Ada Bipsi ya. Betul juga ada Bipsi. Okay guys, kita dah sampai di Ratchaburi, Koma. 400 Ratchaburi. meters, turn right. Alhamdulillah, seminit lagi kita sampai ke hotel loh. Alhamdulillah. Allah Akbar. Jalan dia pelik sikit ni. Woi, ada car wash dah. Cantik. Kita boleh pasang motor. Masa kain pun boleh. Ada Dobby? Belah. Ada. Alright, jom. Alhamdulillah kita dah sampai di hotel yang dituju. Ini rumah. Ini rumah orang. Kita dah kena scam dah ni. Aduh. Salah. Pusing balik. Jom.